Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Soalan saya, mengapa nuzul Quran disambut pada pertengahan Ramadan? Bijak kat dia. Betul tak? Bulan Ramadan ialah bulan turunnya Quran. Nuzul tu bahasa Arab. Nampak? Melayu panggil bila? Melayu maknanya bila? Turun. Sakit sungguh. Jadi hari nuzul Quran tu hari turun Quran. Turun daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan oleh Sayyidina Jibril, bawa wahyu ni kepada Rasulullah SAW di bumi. Itu maknanya turun. Bukan Allah turun. Allah dah jadi naik turun. Wahyu itu turun. Jadi dia panggil hari turun Quran. Sebenarnya nuzul Quran ini bukanlah satu hari perayaan. Hari perayaan umat Islam dua saja. Allah bagi raya puasa kat gigi, raya haji. Cuma tak salah dah kita sebut selamat menyambut nuzul Quran atau WhatsApp. Selamat menyambut hari nuzul Quran, tak salah. Kerana hari sambutan-sambutan ini bid'ah, tapi diharuskan oleh agama, tak salah. Cuma hari raya kita betulnya hari raya haji, hari raya puasa. Cuma nak mengingatkan orang. Maka di situ ulama kata comel kita buat pesanan supaya orang ingat inilah hari turunnya Quran. Iaitulah pada 17 Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Bulan puasa. Datang ketika Nabi duduk pada gua mana? Gua Tempurung ke gua Niyah? Mu kata hebat sangat. Mana gua Tempurung? Siapa tahu gua Tempurung mana? Perak. Tapi turun ini Jibril jumpa Nabi dalam gua mana? Gua Hira. Sebab tu orang pergi ziarah tempat-tempat sejarah. Kita pergi ziarah kubur Firaun. Bukan salah pergi ziarah kubur Firaun, tapi pergilah tempat bersejarah Islam dulu. Habislah tempat Islam baru pergi kat Firaun pula. Ni gambar selfie kat Firaun. Kata apa pergi kubur Firaun? Nampak dara kita tu. Jadi turunnya lah kita menganggap kita ulama sebenarnya berkhilaf lah. Ulama pada tarikh Masihi ni jatuh ke berapa sebenarnya? Tak ada salah kita sambut pada 17 Ramadan. Sambutan itu bukanlah dengan pasang mercung, bunga api dan sebagainya. Kita ingat kepada orang lain pun sudah satu perkara yang baik. Ingat hari ni hari nuzul Quran. Ingat hari ni berlakunya perang Badar. Mengingatkan sejarah dan peristiwa umat Islam menyebabkan umat itu sayang kepada Islam. Bila kita dok ingat, kita dok hafal orang kafir, maka kita sayang orang kafir. Kalau dia nak sambut April, kita kata tak boleh, nak marah. Tapi mak hijrah dia tak boleh dia. Dia nama je Islam. Jadi caranya kita ingatkan hari-hari besar seperti ini supaya kita sayang pada Islam.